Korang pernah join kerja amal tak? Ataupun korang pernah tengok orang buat kerja amal? Kan? Pernah kan? Mesti ada lah somewhere in dalam hidup korang. Mesti korang pernah join ke, korang pernah tengok kerja amal. Tapi ini ada satu kerja amal yang sangat-sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kantin korang akan bersama Razman. Alright, hari ni kita nak cerita pasal kerja amal istimewa. Apa benda kerja amal istimewa? Apa benda yang kita nak cerita? Jadi kejap lagi masih lagi bersama Zati untuk show hari ni. So hari ni kita ada kita ada guest yang datang dekat konti kita hari ini. So boleh kenalkan diri tak? Hai, nama saya Majida. Saya pengasas a social enterprise. Nama social enterprise saya 71. 71. Okay, so kita nak tanya Majida. Kawan-kawan panggil you? Majida juga. Majida. Nama saya pendek dah. Okay, Majida. Okay. So sekarang ni Zati nak tanya Majida. 71. Kenapa 71? Kenapa 71? Ada something behind that name ke macam mana? Masa kita memulakan our social enterprise, actually mula as home base je, and then people nak cari untuk beli kita punya teh because we make tea. So kita sudah datang rumah je, and then nombor rumah tu nombor 71. So datang ke nombor 71. So bila kita start the company, kita tukar 70 dan TY 70, tukar perkataan TAA T. So yalah, daripada nombor rumah 71 kepada company nama company dia 71. Yeah. Okay.